Pernah tak anda terbayang macam mana agaknya rupa Game of Thrones tapi versi Nusantara? Hari ini kita akan bongkar satu kisah epik yang jarang sangat orang cerita. Sejarah empayar-empayar purba Nusantara, tapi dari sudut pandang tradisi sejarah Kelantan. Bersiap sedia sebab kisah ni penuh dengan raja-raja yang hebat, rampasan kuasa dan strategi licik yang mungkin akan ubah cara anda pandang sejarah kita. Kita mulakan dengan petikan yang memang kena sangat. Bukan nama taman perumahan, ini kerajaan betul. Ayat ni macam satu tamparan kan? Ia ingatkan kita yang nama-nama macam Medang Gana atau Jawat Wipa ni bukan sekadar nama pelik untuk kita hafal dalam buku teks. Ini adalah kerajaan-kerajaan sebenar yang pernah hidup, bernafas dan berkuasa di tanah air kita. Jom kita kenali mereka. Okey, babak pertama dalam drama sejarah kita ni, kita boleh panggil Epic Bollywood versi Nusantara. Kenapa? Sebab ia penuh dengan watak-watak yang larger than life dan plot yang sangat besar. Kita akan saksikan macam mana sebuah kerajaan yang kecil boleh bangkit jadi sebuah empayar gergasi yang kuasai seluruh semenanjung tanah Melayu. Semua cerita epik ada permulaannya kan? Kisah kita bermula di sini dengan kerajaan Medang Ganah yang wujud sekitar akhir abad pertama Masihi. Dan macam mana-mana epik yang hebat, ia mesti ada hero atau tokoh utamanya. Dalam kes ni, watak utama kita ialah Raja Aswataman, seorang pemimpin yang visinya jauh melangkaui zaman. Cuba dengar nama-nama ni. Aswataman, Sri Kripawarma, Wanpa. Bunyinya pun dah gah kan? Macam nama pahlawan agung dalam filem epik Bollywood. Ini je dah cukup untuk bagi kita gambaran betapa grand dan dramatiknya naratif sejarah yang kita tengah selami ni. Tapi, Raja Aswataman ni bukan jenis pemerintah yang cepat puas hati. Tengok garis masa ni. Dalam masa yang agak singkat, Baginda berjaya kembangkan kerajaannya menjadi Empayar Jawa Dwipa. Satu empayar yang menyatukan seluruh semenanjung. Ibu kotanya, Yawakoti, dipercayai terletak berhampiran Bukit Panau hari ini. Cuba bayangkan betapa besarnya skala pencapaian Baginda pada zaman tu. Macam mana dalam mana-mana cerita epik, setiap empayar mesti akan ada ujiannya. Dalam babak kedua ni, plot kita jadi makin tegang. Kita akan tengok macam mana persaingan keluarga dan kemunculan satu kuasa baru dari seberang laut membawa kepada satu titik perubahan yang sangat dramatik, penaklukan oleh Funan. Kat sinilah cerita jadi makin complicated. Boleh kata macam family business yang dah jadi saingan peringkat antarabangsa. Sebelah sini, kita ada abangnya, Aswataman, yang bina Empayar Jawat Dwipa dekat Semenanjung. Sebelah sana pula, adiknya, Wan Kaudinja, pergi buka kerajaan Funan dekat Kemboja. Dua beradik, dua kuasa besar. Agak-agak apa yang boleh jadi silap kan? Kemudian, muncullah watak yang mengubah segalanya. Namanya Fan Shihman atau Wan Sri Mara. Dia ni bukan pewaris tahta yang sah, tapi seorang perampas kuasa yang sangat bercita-cita tinggi. Dengan merampas tahta Funan, dia bukan je ubah nasib kerajaannya, tapi nasib seluruh rantau ini sekali. Dan dengan kuasa yang baru dia dapat tu, Fan Shihman tak buang masa. Funan terus serang dan tawan Jawa Dwipa. Tiba-tiba, empayar yang gah tu cuma jadi salah satu daripada banyak wilayah taklukan Funan. Sumber sejarah menggambarkannya dengan sangat baik. Ibarat abang besar datang kutip kawasan. Satu perubahan kuasa yang sangat drastik. Tapi, bila ada penindasan, akan ada penentangan kan? Macam dalam filem Adiwira, bila keadaan dah makin teruk, inilah masanya untuk para wira bangkit. Babak ketiga ni adalah tentang kebangkitan sebuah gabungan kuasa terhebat, pasukan Avengers versi Nusantara yang akan menentang dominasi Funan. Orang kata tak ada empayar yang kekal selama-lamanya. Lama-kelamaan, empayar Funan pun mula tunjuk tanda-tanda kelemahan. Dan bila kuasa besar dah mula goyah, wilayah-wilayah jajahan macam Jawa Dwipa mula nampak ini mungkin peluang keemasan mereka untuk bebas. Dan inilah dia, wira-wira baru dalam kisah kita, Gabungan Kalatana. Ini bukan satu kerajaan je tau. Ini satu perikatan strategi, satu supergroup yang terdiri daripada beberapa kuasa besar serantau, Kelantan, Terengganu, Gangga-Negara dan Pahang. Bersama-sama, mereka bentuk satu pasukan yang bersedia untuk fight back. Funan mestilah takkan lepaskan kuasa macam tu je. Jadi pada tahun 427 Masihi, mereka arahkan negeri naungan mereka, Langkasuka, untuk serang Kalatana. Tapi, nampaknya mereka dah pandang rendah pada pemimpin Kalatana, Raja Badri Swaraja. Baginda bukan je berjaya patahkan serangan tu, tapi terus lancarkan serangan balas yang berjaya tawan Langkasuka dan Tambralinga. Wow, satu kemenangan yang sangat bergaya.
Peperangan ni tang selalunya dimenangi dengan pedang dan tombak. Dalam babak terakhir ni, kita akan tengok macam mana Kala Tanah gunakan satu langkah diplomatik yang sangat genius untuk bagi skakmat atau checkmate pada Funan. Satu langkah yang jauh lebih berkuasa dari mana-mana tentera. Raja Funan, Stres Dawarman, dia masih belum mengaku kalah. Dia tengah rancang nak buat comeback. Tapi, Raja Badris Suara Raja ni, dia macam seorang Grandmaster catur. Dah fikir 5-6 langkah ke depan. Dia tahu, kemenangan di medan perang je tak cukup untuk jamin masa depan. Dan inilah dia langkah checkmate tu. Sekitar tahun 430 Masihi, Kala Tanah hantar utusan ke China dan jalin hubungan diplomatik. Mesej yang mereka nak sampaikan pada Funan sangat jelas dan mudah. Kalau kau nak kacau aku, ingat aku ada kawan besar. Satu langkah yang terus mengubah keseluruhan permainan. Brilliant kan? Jadi, apa kesimpulannya? Satu langkah diplomatik ni dah cukup untuk tamatkan ancaman Funan buat selamanya. Ini adalah bukti klasik yang menunjukkan bahawa sehelai scroll dan satu perjanjian boleh jadi jauh lebih berkuasa daripada sebilah pedang. Politik antarabangsa zaman dulu sama kompleks dan liciknya macam zaman sekarang. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari kisah epik ni? Pertama, orang Nusantara zaman dulu bukan calang-calang. Mereka adalah pembina empire. Kedua, mereka bijak dalam strategi, membentuk pakatan antara negeri. Ketiga, diplomasi antara bangsa adalah alat utama mereka. Dan akhir sekali, mereka mahir dalam kedua-dua seni serangan dan juga pertahanan. Dan slide ni memang merumuskan semuanya dengan sempurna. Tengok ni, strategi membina kuasa, buat pakatan, berdiplomasi, semuanya tak pernah berubah. Ababi. Yang beza cuma alat dan teknologi. Dulu mereka guna perahu dan hantar utusan. Hari ini, kita naik kapal terbang dan hantar WhatsApp. Kelakar bila difikirkan kan? Tapi itulah hakikatnya. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang penting. Kisah dinasti Purba Kelantan ni hanyalah satu cebisan daripada ribuan lagi kisah yang tersimpan dalam lipatan sejarah Nusantara kita. Jadi, cuba fikirkan, apakah lagi kisah-kisah purba lain yang masih menanti untuk ditemui dan diceritakan? Warisan kita jauh lebih kaya dan hebat daripada apa yang kita sangka. Teruskan mencari, teruskan bertanya. Terima kasih kerana sudi mendengar.